Dah lah tak pakai helmet. Naik pula kat jalan raya besar banyak kereta. Memang bahaya betul tindakan ni. Bawa ni. Tolak dia sampai rumah. Keluar rumah apa tak? Tolak, bagi dia tolak sampai rumah dia. Kasih nyak dia. Tengok abang ni support. Kasih nyak sama dia. Jangan bagi muka. Dia dah bawa motor sampai sini. Dekat jalan besar ni. Mengalahkan warga tempatan. Mengalahkan warga tempatan ni. Bawa dengan tak ada helmet semua bang. Pergi ke sana. Aksi macam ini bukan sahaja membahayakan nyawa budak-budak ini sendiri, tapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Lebih-lebih lagi warga asing yang bebas membawa kenderaan suka hati. Ibu bapa diorang ni selamba je lepas macam tu je. Jangan biarkan budak-budak mengendalikan kenderaan tanpa pengawasan. Apa pendapat korang? Komen di kat bawah.